وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي لا يظلمون وهم لا Dia boleh panjang pasal dia sifat dia rikhwah kan. Wahum la yuzlamun. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك. Okey, dekat biyadika tu kan Kak jaga sikit kan yang situ. وتذل من تشاء بيدك الخير. Harfu kha tu Kakak jangan bagi nampak dia punya garu tu keras. Wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Putih no. Putih pasal nafas kot no. Tak mana asal dah? Dia nak putih itu dekat lam tu. Lam. Minal hayy tu. Jangan bagi dia putih kan. Setiap kali akak masuk lam sukun tu kan. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dekat lam. Ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang tadi tu kan pula kau ni. Dia bunyi hayy tu masuk ke hidung pula dah. Wa tukhrijul hayy. Hak tu kena control. Jaga. Wa tukhrijul hayy. Itu tak nak. Wa tukhrijul hayy. Ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kontrol ya. Nafas pun putih. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Masya Allah. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Okey, akak tengok kat situ huruf ra kan. Ra apa sifat ra? Inhiraf. Satu, hak tu memang terkenal sungguh-sungguh dah tu. Kan? Ya, tak. Jah. Lagi? Lagi? Lagi semua. Mana Acik tadi?
tawassul, bainiyah, takrir, inhiraf, banyak no. Banyak sungguh. al-jahr. Al-jahr lagi. Da aju apa ni? Istifal, infitah, dan juga izlaq. Banyak sungguh. Tak tersusun kan. Dan juga takrir lah. Takrir no. Dengan inhiraf. Inhiraf. Yang tu 4 kali tu ulang lo. Takrir dengan inhiraf kan. Tapi tak apa. Saya nak dengar pasal sifat ra ni kan. Okey, sifat ra yang paling terkenal ialah takrir. Okey, sifat ra yang paling terkenal ialah takrir. Sifat ra yang paling tak terkenal bainiyah kan. Yang paling terkenal dia takrir, al-inhiraf, majhurah, kita katakan jahar, kita kata jahar, jahar kan. Lagi apa tahu? Tu paling terkenal kan. Kira dalam bab infitah ni orang tak sebut sangat kan. Tapi yang kita nak sebut kurang terkenal ni, nama dia al-bainiyah, ataupun tawassut kan. Jadi macam mana kita nak cerita depa ni, nak bagi depa ni glamour? Depa tu siapa dia tahu? Depa tu siapa kak? Oi. Huruf ra tu lah. Depa tu lah kan. Kita kan bahasa kita kan depa, tapi kita tak pernah sebut depa saja. Nak bagi depa tu terkenal kan. Depa yang saya maksudkan tu ialah huruf ra. حرف الراء ليس مشهورا بصفة البينية. أنا لا أتكلم من ناحية العرب، لكن أتكلم في الناحية نحن العجم، نحن في ماليزيا. Jadi cerita pasal huruf ra ni, pasal dia bainiyah ni kurang diperkatakan. Ya, kurang diperkatakan. Sebab tu orang tak apa nak tahu dia tu ada getaran yang kita kena jaga, takrir, dan juga bunyi panjang yang kita boleh bagi dia bunyi panjang tu. Bunyi panjang lagu mana? Maksudnya bunyi panjang kan? Bunyi panjang tu maknanya getaran tu dia berlaku getaran. Bila bergetar dia bunyilah 2 getaran, 1 getaran dan 2 getaran, 1 getaran kan. Kalau 2 getaran macam mana? Bukan. 2 getaran ialah kita ambil dia dengan langkah sukun. Ta'manu kau dia watarzuqu kan. Kan. Watar tu style Penang punya style kan. Watar. Kalau orang Indonesia pula, orang Indonesia pun adalah rumah saya. Okey, orang Indonesianya ada juga ya di rumah aku. Jadi aku mau bilang sini ya, kayak kita gimana loh kalau mau nyebutnya huruf huruf ra yang itu dibilangin ianya takrir. Jadi takrir itu gimana ya hadnya, takrir gitu ataupun takrir.